Pandangan yang diterima di sisi para ulama bahawasanya dadanya dibelah sebanyak 2 kali sahaja. Pertama ketika Nabi di perkampungan Sa'ad, ketika Nabi kanak-kanak dibelah dadanya, dan kedua ni ketika Nabi ni nak melalui perjalanan Isra' dan Mi'raj. Dan disebut dalam kitab ni, pertama ketika baginda berada di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah di kawasan padang pasir milik Bani Sa'ad, ketika itu umur baginda adalah 4 tahun. Jadi Nabi dibelah dadanya kali pertama ketika Nabi umur 4 tahun. Dan kali kedua Nabi dibelah dadanya pada malam Isra' dan Mi'raj. Kisah belah dada total 3 kali kan. Kalau dalam kitab ni disebut 2 kali je. Maknanya kali pertama ketika Nabi umur 4 tahun, kali kedua ketika Nabi berumur 52 tahun ketika baginda pada malam Isra' dan Mi'raj. Okey, apakah hikmah di sebalik pembelahan dada Nabi ini? Dan mesti ada sebab, mesti ada reasonnya. Okey. So reasonnya kenapa, hikmahnya kenapa? Pertama, peristiwa pembelahan dada ketika baginda kecil adalah untuk membersihkan hati baginda daripada pengaruh syaitan, serta menyucikan dan membersihkannya daripada segala sifat tercela, supaya tiada apa pun yang dapat memasuki hati baginda melainkan tauhid. Okay? Itu yang pertama, membersihkan hati Nabi daripada pengaruh syaitan, menyucikan, membersihkan daripada segala sifat yang tercela.